Ya Rasulullah, macam mana nak kenal umat kamu? Antara tanda nak kenal, Nabi kata, aku kenal umat aku kerana hanya umat aku wajah mereka bercahaya, ataupun Nabi sebut anggota wuduk mereka bercahaya di padang mahsyar, hanya umat aku. Saya nak tanya tuan-tuan, umat lain ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada puasa tak? Ada. Umat yang terdahulu haram tak ke atas mereka berzina? Haram, sama. Tetapi umat siapakah di padang mahsyar nanti yang wajah anggota wuduk mereka bercahaya? Kata Rasulullah, umat aku sahaja. Daripada situ Nabi kenal. Tubuh kita ni Allah dah sedia dah berapa ratus bilion, Allah ambil satu, buh kat kita. Yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang rendah, bangsa Melayu, bangsa Cina, yang tu Tuhan tak kira. Tuhan tak tanya. Yang tu aku bagi pinjam je untuk aku letakkan roh yang Allah akan lihat adalah roh itu. Sebab tu bila mati, tubuh ni, hang yang di Pertuan Agong ke, hang YB ke, hang Menteri Besar ke, kami simpan bawah tanah. Sebab tubuh ni Allah Ta'ala nak beritahu kat saya dan kita semua, aku bagi pinjam.